Form 1 Chapter 10, perimeter dan luas. Kita dah tahu dah perimeter tu hasil tambah keliling. Tapi untuk soalan yang ini, cari perimeter. Yang ini dah tahu, yang ini dah tahu. PR tak tahu lagi. Guna boh. Yang ini kita nak kena guna ilmu dalam chapter yang ke-13 Form 1 iaitu teorem Pythagoras. A square plus B square equals to C square. Tapi kena ingat, C adalah sisi yang paling panjang. Dalam kes ni, PR lah. So, maksudnya, yang lagi dua tu, B kita bolehlah guna 4, A kita bolehlah guna 3. Maka, kita akan dapat 3 kuasa 2 ditambahkan dengan 4 kuasa 2 sama dengan C sekarang, PR lah. Kuasa 2. Tapi kita tak nak PR kuasa 2. Kita nak PR sahaja. So, square rootkan kanan, square rootkan kiri. Tekan kalkulator, nanti dapatlah panjang PR akan jadi sama dengan 5 cm. Tapi tak settle lagi sebab perimeter adalah ukur lilit sekeliling. Jadi, nak dapat macam mana? 3 tambah 4 dapat 7, tambah 5, dapatlah jawapannya akan jadi 12 cm. Settle.